Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semua sihat? Alhamdulillah. Semua dah makan ke pagi ni? Dah? Jadi semua bertenaga lah nak mulakan kelas kita pada pagi ini. Okey. Pelajar nampak tak apa yang cikgu pegang ni? Agak-agak ni pemandangan apa? Betul, pemandangan sawah padi. Kita panggil ekosistem sawah padi. Jadi, hari ni kita nak belajar bab baru, bab 2, iaitu ekosistem. Murid-murid tahu tak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah beberapa habitat, beberapa komuniti yang tinggal di dalam satu habitat dan berinteraksi antara satu sama lain. Dalam ekosistem sawah padi, terdapat habitat yang mempunyai populasi padi, populasi belalang, ulat, katak, burung dan ular. Habitat pula adalah tempat tinggal bagi sesuatu komuniti. Sawah padi adalah habitat. Pernah tak murid-murid terfikir bagaimana tenaga dialirkan dalam sesuatu ekosistem? Tak pernah. Jadi hari ini kita nak belajar 2.1 iaitu aliran tenaga dalam ekosistem. Murid-murid perlu tahu sumber tenaga dalam suatu ekosistem berasal daripada cahaya matahari. Bagaimana cahaya matahari dapat mengalirkan tenaga dalam sesuatu ekosistem? Tumbuh-tumbuhan akan menggunakan cahaya matahari. Tumbuh-tumbuhan akan menukarkan cahaya matahari kepada bahan kimia melalui proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuh-tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Bahan kimia daripada proses fotosintesis akan digunakan oleh pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertiar dan pengurai. Dan boleh diterangkan dalam kitab siratan makanan dan rantaian makanan. Okey, jom kita belajar satu-satu apa itu pengeluar, pengguna dan pengurai. Mula-mula, pengeluar. Apa itu pengeluar? Pengeluar adalah organisma yang boleh membuat makanan sendiri ataupun kita jelaskan sebagai tumbuhan. Pengeluar adalah tumbuhan. Okey. Contoh pengeluar yang ada di ekosistem kita apa? Padi. Lagi rumput. Lagi dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah pengguna pertama. Pengguna pertama ataupun kita panggil pengguna primer. Apa itu pengguna primer? Pengguna primer adalah
asalnya lebih besar daripada pengguna primer dan pengguna sekunder. Okey. Seterusnya adalah pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah organisma yang akan mengurai tumbuhan ataupun haiwan yang mati ke dalam bentuk yang lebih ringkas ataupun nutrien. Pengurai akan mengurai makanan organisma yang telah mati ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Okey, jadi jom kita tengok sama-sama. Semua dah faham ke istilah pengeluar, pengguna dan pengurai? Okey, kalau dah faham, jom kita tengok sama-sama. Kita bina sama-sama rantaian makanan untuk ekosistem sawah padi. Okey, sekarang kita nak tengok pengeluar. Pengeluar adalah tumbuhan. Jadi dalam ekosistem sawah padi, pengeluar adalah padi. Jadi sebagai pengeluar. Seterusnya, pengguna primer. Pengguna primer adalah herbivore, haiwan herbivore. Jadi haiwan herbivore yang satu haiwan herbivore. Betul, belalang. Belalang sebagai pengguna primer. Belalang makan padi. Belalang makan padi, tenaga daripada padi akan dipindahkan kepada belalang. Okey, seterusnya pengguna sekunder. Agak-agak apa yang makan belalang? Betul, katak. Katak makan belalang. Katak makan belalang. Tenaga daripada belalang akan dipindahkan kepada katak. Okey, seterusnya pengguna tertier. Pengguna tertier lebih besar daripada pengguna pertama dan pengguna sekunder. Agak-agak apa yang makan katak? Betul, ular. Ular makan katak. Sumber tenaga daripada katak akan dipindahkan kepada ular. Ini adalah kita panggil sebagai rantai rantaian rantai makanan kebiasaannya akan bermula dengan pengeluar, pengguna dan berakhir dengan pengurai. Okey, pengurai. Pengurai dalam ekosistem sawah padi, pengurai adalah ulat. Ulat. Pengurai adalah ulat. Ini adalah rantaian makanan. Okey, seterusnya kita akan buat sirakan makanan. Apa itu sirakan makanan? Sirakan makanan terdiri daripada beberapa rantaian makanan. Jadi sekarang kita baru ada satu rantaian makanan. Untuk membentuk sirakan makanan, kita perlukan lagi satu rantaian makanan. Jom kita cuba buat lagi satu rantaian makanan. Okey. Padi boleh dimakan oleh apa? Betul, padi boleh dimakan oleh ulat. Padi dimakan oleh ulat. Jadi ulat adalah pengguna primer. Pengguna primer. Okey, ulat akan dimakan oleh burung. Jadi burung sebagai pengguna sekunder. Pengguna sekunder. Seterusnya burung akan dimakan oleh ular. Ular pengguna tertier. Jadi kita dah ada dua rantai makanan yang akan membentuk sirakan makanan. Murid-murid faham ke tentang rantai makanan dan sirakan makanan? Okay, kalau dah faham, cikgu ada nak buat aktiviti. Satu aktiviti yang diberi nama Hidden File Mystery. Okey, cikgu dah buat senarai nama untuk setiap kumpulan. Murid-murid boleh ikut senarai nama untuk dalam kumpulan masing-masing. Okey, semua dah duduk dalam kumpulan ke? Okey, kalau dah duduk dalam kumpulan, cikgu nak wakil kumpulan ambil file, pilih file, datang ke depan untuk pilih file.
Okey, boleh ya? Okay, cikgu bagi masa 1 minit untuk semua kumpulan siapkan 2 rantai makanan dan 1 suratan makanan. 1 minit bermula sekarang. Kalau ada yang tak faham boleh tanya ya. Bolehkah kalau kita adakan sedikit pembentangan kecil selepas semua siap buat aktiviti? Okey. Cikgu nak pilih kumpulan yang akan buat pembentangan. Ada lagi 30 saat. Semua boleh siapkan. Okey, dah habis 1 minit. Murid-murid semua dah siap ke? Okey, dah siap. Kalau dah siap, jom kita buat duck race untuk tengok kumpulan mana yang akan buat pembentangan. Okey, jom. Go start Kita tengok kumpulan mana yang akan buat pembentangan. Kumpulan 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Lambatlah pula ketik ni. Kumpulan 2 mendahului. Okey. Kumpulan 2 pemenangnya. Jadi kumpulan 2, cikgu minta wakil daripada kumpulan 2 untuk membentangkan hasil dapatan. Okey. Cikgu nak. Oh, ni. Okey, cikgu tolong peganglah kumpulan 2 untuk ekosistem. Okey, cikgu nak kumpulan 2 terangkan macam mana ekosistem apa dan macam mana silatan makanan terbentuk. Okey, terima kasih kepada kumpulan 2. Jom sama-sama kita semak. Betul ke yang kumpulan 2 buat ni? Kumpulan 2 dapat ekosistem sungai. Jadi, kita nak cikgu minta buat 2 rantai makanan. Okey, jadi jom kita semak bersama. Pengeluar adalah rumpai. Betul? Rumpai dimakan oleh ikan. Ikan adalah pengguna pertama. Ikan dimakan oleh bangau. Bangau adalah pengguna kedua. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya sebagai pengguna ketiga. Ini satu rantai makanan. Rantai makanan yang kedua, udang. Rumpai dimakan oleh udang. Udang dimakan oleh bangau dan bangau dimakan oleh buaya. Betul ke yang kumpulan 2 buat ni? Ada 2 rantai makanan dan 1 siratan makanan. Betul. Betul. Tepuk tangan untuk kumpulan 2. Okey. Terima kasih kumpulan 2. Jadi, untuk kumpulan lain, boleh masukkan semula dalam file. Nanti hantar kat cikgu. Cikgu akan semak sama ada betul ke tak rantai makanan dan siratan makanan yang setiap kumpulan buat. Boleh faham ke apa yang kita belajar hari ini? Faham? Okey, sebelum kita akhirkan kelas, cikgu ada satu soalan. Soalan agak susah, tapi cikgu tak nak panggil nama, cikgu nak volunteer. Siapa yang volunteer jawab jawapan betul, cikgu nak bagi hadiah. Okey, soalan dia berbunyi begini. Apa akan berlaku sekiranya populasi ular pupus? Siapa nak jawab? Tak tanya. Okey, no. Apa akan berlaku? Betul, katak, bilangan katak akan meningkat. Betul. Kalau ular pupus, bilangan katak akan meningkat kerana tiada katak, tiada pemangsa. Apabila bilangan katak meningkat, bilangan belalang berkurang kerana katak terlalu banyak makan belalang. Hal ini akan mengakibatkan ekosistem kita tidak seimbang. Faham tak semua?
Okey, ni hadiah. Nanti murid-murid lain boleh cuba jawab. Cuba berani untuk jawab soalan pada kelas akan datang. Okey? Sebelum akhir kelas, cikgu ada nak bagi lembaran kerja. Lembaran kerja, tapi cikgu tak nak hari ni sebab kita dah nak habis masa. Cikgu nak murid-murid pulang hantar semula pada cikgu pada hari esok. Boleh ke? Boleh. Soalan tak susah pun. Ada 5 soalan. 2 soalan yang pertama aras rendah. 2 soalan nombor 3 dan 4 sederhana. Soalan nombor 5, soalan K4. Okey. Nah, boleh akhirkan. Okey. Murid-murid, kalau murid-murid dah faham, kita akhirkan kelas kita di sini ya. Terima kasih semua atas kerjasama. Tahniah kepada Cikgu Syafiqah di atas pengajaran yang sangat baik daripada segi kaedah pengajaran yang sangat jelas dan menggalakkan pembelajaran di antara cikgu dan murid-murid dan juga menggunakan intonasi yang jelas dan gesture yang sesuai bagi menarik perhatian murid-murid di dalam kelas. Dan juga penggunaan BBM, malas pelaksanaan aktiviti pengajaran juga amat bersesuaian dengan tajuk yang diajar pada hari ini. Dan terdapat juga teknik penyoalan semasa PDP dijalankan serta pengurusan bilik darjah juga terkawal dan terurus. Secara keseluruhannya, aktiviti PDP pada hari ini amat memberangsangkan. Terima kasih.